Nak rezeki bertambah, dengar video ini sampai habis. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Pernah tak kita rasa duit gaji kita dapat macam lalu dekat tangan kita, lalu sebentar je, lepas tu hilang dah. Tak tahu ke mana duit tu pergi dan ke arah mana perjalanan duit tersebut. Bagi anda yang merasa sedemikian, nak rezeki bertambah, dengar video ini sampai habis. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Allah memberi jawapan kepada permasalahan kita berkaitan dengan wang ni. Sesungguhnya Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan apa yang kamu sedekahkan, kamu infakkan, maka Allah akan ganjarkan. Sesungguhnya apa yang kita ganjarkan itu Allah ganjarkan dengan ganjaran yang lebih lagi. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dan perumpamaan orang yang bersedekah ke jalan Allah seolah-olah diletak satu biji, maka diganjarkan kepada 7 ranting. Pada 7 itu, setiap ranting itu diganjarkan kepada 100, dan Allah lebihkan lagi ganjaran tersebut. Nak katakan bahawa besarnya ganjaran orang yang infakkan jalan rezeki dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan kita ingat bila dah kaya baru nak sedekah. Kita susah pun kita perlu bersedekah untuk meluaskan rezeki kita. Kita jangan didoktrin oleh orang-orang mak saleh yang mengatakan bahawa lagi simpan duit, lagi kaya kita. Sebenarnya lagi kita memberi ke jalan Allah, lagi kita beri, maka Allah akan ganjarkan lebih lagi rezeki kepada kita, ataupun rezeki yang tidak disangka-sangka. Moga video ini memberi manfaat. Jangan lupa untuk sentiasa bersedekah setiap hari.